Pernahkah anda terfikir mengapa semakin kuat anda menginginkan sesuatu, semakin jauh ia terasa daripada genggaman anda? Anda berdoa, anda membuat papan visi, anda mengulangi afirmasi setiap hari, tetapi impian anda, sama ada pasangan jiwa, kejayaan kewangan atau kesihatan yang sempurna, tetap menjadi bayangan di ufuk. Anda diberitahu untuk meminta dan anda akan diberi, tetapi seolah-olah permintaan anda hilang di dalam kekosongan. Ini adalah sebuah paradoks yang menyakitkan dan ia membuatkan ramai orang berputus asa, menyimpulkan bahawa manifestasi hanyalah angan-angan kosong. Tetapi bagaimana jika saya beritahu anda bahawa kegagalan anda untuk mewujudkan keinginan anda bukanlah bukti bahawa proses itu tidak berfungsi? Sebaliknya, ia adalah bukti mutlak bahawa ia berfungsi dengan ketepatan yang sempurna. Anda telah memanifestasikan sesuatu sepanjang masa ini, tetapi bukan apa yang anda fikirkan. Anda telah memanifestasikan dengan jayanya ketiadaan perkara yang anda inginkan. Ini kerana alam semesta tidak bertindak balas terhadap kata-kata anda. Ia bertindak balas terhadap frekuensi anda, getaran keadaan dalaman anda. Apabila anda berada dalam keadaan menginginkan, berharap atau menunggu, anda secara tidak sedar menyiarkan isyarat yang sangat kuat ke medan kuantum. Isyarat itu ialah, saya tidak mempunyai ini. Keinginan itu sendiri berakar umbi dalam pengalaman kekurangan. Anda hanya inginkan sesuatu kerana anda merasai ketiadaannya. Oleh itu, getaran keinginan adalah getaran kekurangan. Dan medan kuantum dalam kebijaksanaannya yang tidak terhingga hanya melakukan satu perkara. Ia memadankan getaran anda dengan sempurna. Ia menerima frekuensi kekurangan anda dan dengan setia memberikan anda lebih banyak situasi yang mengesahkan kekurangan tersebut. Inilah hukumnya. Ia bukan hukuman, ia adalah fizik. Ramai di antara kita mendekati alam semesta seolah-olah ia adalah sebuah mesin layan diri kosmik. Kita fikir jika kita memasukkan permintaan yang betul, menekan butang yang betul melalui doa atau afirmasi, ia akan mengeluarkan hasil yang kita mahu. Tetapi ini adalah salah faham yang paling asas. Alam semesta bukanlah mesin layan diri. Ia adalah sebuah cermin. Ia tidak memberi anda apa yang anda minta. Ia memantulkan kembali kepada anda siapa diri anda pada tahap getaran. Ia adalah cermin yang sempurna dan tidak pernah gagal. Jika anda tidak suka dengan apa yang anda lihat dalam cermin, adakah anda akan menjerit pada cermin itu untuk berubah? Adakah anda akan memohon atau merayu pada pantulan itu? Tidak. Anda faham bahawa untuk mengubah pantulan, anda mesti mengubah diri anda dahulu. Inilah kunci yang telah hilang. Penyelesaiannya bukanlah dengan meminta lebih kuat, berharap lebih gigih, atau menunggu dengan lebih sabar. Penyelesaiannya adalah dengan beralih sepenuhnya dari paradigma keinginan kepada paradigma penjelmaan. Ini adalah ajaran mistik agung yang diajar oleh Neville Goddard sebagai mengandaikan perasaan hajat yang telah terlaksana. Saya memanggilnya keadaan diri sejati atau God state, satu keadaan kewujudan di mana frekuensi dalaman anda tidak dapat dibezakan daripada realiti luaran yang anda inginkan. Anda berhenti meminta, anda mula menjadi. Anda berhenti mengejar, anda mula membenarkan. Anda berhenti menjadi orang yang mahukan kejayaan dan sebaliknya. Anda menjadi penjelmaan kejayaan itu sendiri. Di sini dan sekarang, sebelum ada sebarang bukti di dunia luar. Ini mungkin kedengaran radikal, tetapi ia disokong oleh sempadan sains moden. Dalam mekanik kuantum, kita mempunyai sesuatu yang dipanggil kesan pemerhati. Eksperimen seperti eksperimen Debye celah yang terkenal menunjukkan bahawa pada tahap subatomik, realiti tidak wujud dalam bentuk yang tetap,
sehingga ia diperhatikan. Sebelum pemerhatian, semuanya wujud sebagai lautan kebarangkalian yang tidak terhingga, gelombang potensi. Hanya tindakan pemerhatian yang menyebabkan gelombang kemungkinan ini runtuh menjadi satu peristiwa zarah yang nyata dan boleh diukur. Soalan pentingnya ialah, siapakah pemerhati itu? Ia bukan hanya mata anda. Pemerhati adalah kesedaran anda. Lebih khusus lagi, ia adalah keadaan getaran anda. Keadaan kewujudan anda adalah kanta yang melaluinya anda memerhati medan kuantum. Dan ia adalah keadaan itulah yang menentukan kemungkinan mana yang runtuh menjadi realiti fizikal anda. Jika keadaan anda adalah kekurangan, ketakutan atau ketidaksabaran, anda secara aktif meruntuhkan potensi yang sepadan dengan frekuensi tersebut. Anda mengukuhkan realiti di mana keinginan anda sentiasa di luar jangkauan. Walau bagaimanapun, apabila anda memasuki keadaan diri sejati, apabila anda menjelmakan perasaan lega, syukur dan kepastian seolah-olah impian anda sudah menjadi kenyataan, anda menjadi pemerhati yang berbeza. Anda memancarkan tanda tangan elektromagnet yang koheren dan kuat yang bergema dengan potensi yang sepadan dalam medan kuantum. Anda tidak lagi mengejar realiti itu. Anda secara kuantum menariknya kepada anda melalui daya tarikan resonans. Anda meruntuhkan realiti yang anda pilih dengan menjadi getarannya terlebih dahulu. Anda menjadi punca, bukan mangsa keadaan. Jadi, mengapa ini begitu sukar? Mengapa kita tidak boleh hanya memutuskan untuk merasa kaya atau sihat? Jawapannya terletak jauh di dalam sistem operasi minda kita. Ahli neuroscience memberitahu kita bahawa kira-kira 95% daripada kehidupan kita, pemikiran, tingkah laku dan tindak balas emosi kita dikendalikan oleh minda separuh-sedar. Minda separuh-sedar bukanlah pemikir yang logik. Ia adalah rekod masa lalu. Ia adalah gudang bagi setiap pengalaman yang pernah anda alami, terutamanya yang mempunyai kes emosi yang kuat. Bagi kebanyakan kita, minda separuh-sedar kita telah diprogramkan sejak kecil dengan kepercayaan kekurangan, ketidaklayakan dan perjuangan. Identiti anda, diri yang anda fikirkan, sebahagian besarnya adalah satu set program, bawah sedar yang berjalan secara automatik. Apabila anda cuba untuk menjelmakan keadaan kelimpahan, manakala program separuh sedar, anda menjalankan skrip tidak cukup, konflik dalaman berlaku. Minda sedar anda berkata, saya kaya. Tetapi minda separuh sedar anda, 95% menjerit, tidak, kita sentiasa bergelut. Ingat masa itu dan masa ini. Badan anda yang telah dikondisikan untuk hidup dalam kimia kekurangan selama bertahun-tahun, mula memberontak. Ia menginginkan dos kimia tekanan yang biasa, kortisol dan adrenalin. Ia terasa tidak selesa dengan perasaan damai dan kepuasan yang baru. Ini adalah tembok yang dihadapi oleh kebanyakan orang. Mereka cuba menampal pemikiran positif di atas program bawah sedar yang berakar umbi, dan ia tidak pernah bertahan lama. Perubahan sebenar memerlukan pengatur caraan semula identiti anda pada tahap selular. Anda mesti meyakinkan badan anda secara emosi bahawa masa depan yang anda inginkan sudah berlaku sekarang. Di sinilah kita beralih dari teori kepada amalan. Bagaimana kita boleh memintas minda sedar yang ragu-ragu dan menanam keadaan kewujudan yang baru terus ke dalam sistem operasi separuh sedar kita. Kuncinya adalah melalui jambatan antara dunia sedar dan separuh sedar, antara minda dan badan. Jambatan itu adalah nafas anda. Nafas adalah satu-satunya fungsi dalam sistem saraf autonomi anda yang boleh anda kawal secara sedar. Ia adalah pintu masuk. Dengan mengubah corak pernafasan anda secara sedar, anda boleh mengubah fisiologi anda, menenangkan sistem saraf anda dan yang paling penting, mengubah keadaan getaran anda dalam beberapa minit.
Teknik pernafasan yang terkawal telah terbukti secara saintifik dapat mengalihkan otak anda dari keadaan beta tinggi yang cemas kepada keadaan alfa dan theta yang lebih koheren. Keadaan yang sama yang dialami semasa meditasi mendalam, di mana minda separa sedar paling mudah menerima maklumat baru. Ia mewujudkan sesuatu yang dipanggil koheren jantung otak, di mana irama jantung dan gelombang otak anda diselaraskan. Apabila jantung dan otak anda berada dalam koheren, anda menjana medan elektromagnet yang sangat kuat dan teratur yang terpancar dari badan anda. Medan ini adalah isyarat yang anda siarkan ke medan kuantum. Isyarat yang tidak bercampur baur. Isyarat yang jelas. Isyarat yang menyatakan, saya sudah menjadi ini. Saya sudah memiliki ini. Ini bukan angan-angan, ini adalah fisiologi, ini adalah fizik. Sekarang kita faham mengapa, mari kita mendalami bagaimana. Anda perlu faham bahawa kegagalan manifestasi anda yang lalu bukanlah kegagalan sama sekali. Ia adalah maklum balas yang sempurna. Alam semesta telah menunjukkan kepada anda dengan tepat keadaan getaran yang telah anda amalkan. Jika anda telah memanifestasikan hutang, kesunyian atau penyakit, itu kerana sebahagian daripada anda telah bergetar pada frekuensi ketakutan, pengasingan ataupun ketidakharmonian. Alam semesta sebagai cermin yang sempurna hanya memantulkan kembali keadaan dalaman anda. Daripada berasa kecewa, raikan maklum balas ini. Ia adalah bukti yang tidak dapat disangkal bahawa anda adalah pencipta yang berkuasa. Anda hanya tidak sedar tentang apa yang telah anda cipta. Sekarang, dengan kesedaran ini, anda boleh mula mencipta secara sengaja. Kunci kepada peralihan ini adalah untuk memahami konsep ketidakkoherenan berbanding koheren. Apabila anda mengatakan, saya mahu kelimpahan, pemikiran di otak, tetapi anda merasakan kebimbangan tentang bil dalam badan anda, emosi di hati, anda berada dalam keadaan tidak koheren. Anda menghantar dua isyarat yang bercanggah. Otak menghantar satu isyarat elektrik dan jantung yang menjana medan elektromagnetik beribu kali lebih kuat daripada otak, menghantar isyarat yang bertentangan. Medan kuantum menerima kekacauan ini dan memantulkan kembali kekacauan. Peluang yang hampir menjadi, wang yang datang dan kemudian hilang dengan cepat, hubungan yang panas dan sejuk. Realiti luaran anda menjadi cermin sempurna bagi ketidakkoherenan dalaman anda. Matlamatnya adalah untuk menyelaraskan pemikiran dan perasaan anda. Fikiran tentang kelimpahan mesti dipadankan dengan perasaan kelimpahan. Fikiran tentang kesihatan mesti disertai dengan perasaan kecergasan. Inilah yang dimaksudkan dengan penjelmaan. Dan ini melangkaui sains saraf ke bidang epigenetik. Epigenetik ialah kajian tentang bagaimana persekitaran dan tingkah laku anda boleh menyebabkan perubahan yang mempengaruhi cara jin anda berfungsi. Persekitaran yang paling kuat bagi jin anda bukanlah dunia di luar anda. Ia adalah persekitaran kimia di dalam badan anda yang ditentukan oleh emosi anda. Apabila anda berulang kali mengalami emosi kekurangan dan tekanan, anda secara literal menghidupkan jin yang membawa kepada penyakit dan mematikan jin yang membawa kepada kesihatan dan pemulihan. Sebaliknya, apabila anda dapat menjana dan mengekalkan keadaan emosi yang tinggi seperti kegembiraan, cinta dan kesyukuran, perasaan dari realiti masa depan anda menghantar isyarat baru kepada jin anda. Anda mengarahkan sel-sel anda untuk membina semula badan anda menjadi avatar orang yang sihat dan berkelimpahan itu. Anda menjadi arkitek biologi dan realiti anda sendiri dari dalam ke luar. Sekarang, mari kita jadikan ini praktikal. Ambil nafas dalam-dalam sekarang juga bersama saya. Tarik nafas perlahan-lahan melalui hidung anda, penuhi perut anda, tahan sekejap,
dan hembus keluar perlahan-lahan melalui mulut anda, lebih lama daripada nafas masuk. Lakukan sekali lagi, tarik nafas dan hembus. Hanya dalam 2 nafas itu anda telah menghantar isyarat keselamatan dan ketenangan kepada sistem saraf anda. Anda telah mula mengalihkan kimia anda. Anda telah mula mengubah keadaan anda. Ia semudah itu dan ia sedalam itu. Ini adalah alat yang anda bawa bersama anda setiap saat. Anda tidak memerlukan apa-apa di luar diri anda untuk memulakan proses ini. Kini, kita akan menggabungkan alat fizikal nafas dengan kod rohani yang paling berkuasa untuk identiti. Aku adalah. 2 perkataan ini yang diulangi dalam tradisi rohani di seluruh dunia, dari Ehyeh Asher Ehyeh dalam kitab keluaran kepada Aham Brahmasmi dalam falsafah Vedanta, bukanlah sekadar afirmasi. Ia adalah satu pengisytiharan kewujudan. Ia memintas minda analitikal yang ingin berdebat, tidak, anda tidak kaya. Dan ia bercakap terus kepada minda separa sedar, bahasa identiti. Apabila anda mengatakan aku mahu, anda mengukuhkan pemisahan. Apabila anda mengatakan aku akan menjadi, anda menangguhkan kuasa anda ke masa depan. Tetapi apabila anda mengisytiharkan aku adalah, anda menuntut realiti anda pada masa sekarang. Latihan ini yang saya panggil ritual pernafasan aku adalah cara untuk menanam keadaan diri sejati ini ke dalam setiap sel kewujudan anda. Caranya begini. Cari tempat yang tenang di mana anda tidak akan diganggu selama beberapa minit. Duduk tegak tetapi selesa. Tutup mata anda. Mulakan dengan memperlahankan pernafasan anda. Sekarang, semasa anda menarik nafas perlahan-lahan secara senyap di dalam fikiran anda, sebutkan perkataan aku. Rasakan nafas itu sebagai tenaga kehidupan, potensi tulen memasuki badan anda. Semasa anda menahan nafas seketika di puncak, rasakan kepenuhan itu. Kemudian, semasa anda menghembus nafas dengan perlahan, sebutkan perkataan adalah. Hembuskan semua keraguan, semua penentangan, semua identiti lama. Tarik nafas, aku. Hembus nafas, adalah. Teruskan corak ini. Jangan hanya menyebut perkataan itu, rasakannya. Semasa anda menarik nafas aku, ketahuilah bahawa anda sedang menarik masuk sifat ketuhanan, sumber segala ciptaan. Semasa anda menghembus adalah, anda sedang menambat sifat itu ke dalam bentuk, mengisytiharkan kewujudan anda sebagai pencipta. Selepas beberapa pusingan, anda boleh menambah kualiti yang ingin anda jelmakan. Tarik nafas, aku. Hembus nafas adalah kelimpahan. Tarik nafas, aku. Hembus nafas adalah kesihatan sempurna. Tarik nafas, aku. Hembus nafas adalah kasih sayang. Kuncinya di sini adalah untuk tidak mencuba merasa kelimpahan. Sebaliknya, tanya diri anda, bagaimanakah perasaan seseorang yang sudah mempunyai semua yang mereka inginkan? Bagaimanakah mereka akan bernafas? Bagaimanakah postur badan mereka? Apakah rasa dalaman yang akan mereka miliki? Jawapannya selalunya adalah kelegaan, kedamaian, rasa lapang dan kesyukuran yang senyap. Itulah perasaan yang anda sasarkan. Gunakan nafas untuk menjana perasaan itu dari dalam, tanpa memerlukan apa-apa di luar untuk mengesahkannya. Lakukan ini selama 5 ke 10 minit setiap hari. Jadikan ia amalan yang tidak boleh dirunding. Anda sedang melatih semula badan dan minda anda untuk hidup dari keadaan kewujudan yang baru. Anda sedang menghafal perasaan masa depan anda sehingga ia menjadi sifat kedua anda. Cabaran terbesar akan datang apabila anda membuka mata anda dan dunia 3D di sekeliling anda kelihatan tidak berubah. Akaun bank anda mungkin masih menunjukkan jumlah yang sama. Laporan doktor mungkin masih di atas meja. Inilah ujiannya. Inilah saat di mana 99% orang goyah. Minda mereka berkata, lihat, ia tidak berkesan. Dan mereka kembali kepada keadaan getaran lama mereka, keadaan kekurangan dan keraguan,
sekaligus membatalkan semua kerja yang baru mereka lakukan. Pada saat ini, kesetiaan anda mesti kepada realiti yang tidak kelihatan di dalam diri anda, bukan kepada realiti yang kelihatan di luar anda. Anda mesti mempercayai perasaan penjelmaan lebih daripada anda mempercayai deria anda. Anda mesti tahu pada tahap yang mendalam bahawa realiti luaran hanyalah sisa gema dari getaran masa lalu anda. Ia adalah lag, kelewatan masa. Realiti baru anda sudah pun wujud sebagai potensi kuantum dan ia sedang dalam perjalanan. Tugas anda bukanlah untuk mencari bukti. Tugas anda adalah untuk menjadi bukti. Terus kembali ke keadaan diri sejati berulang kali, tidak kira apa pun. Setiap kali anda melakukannya, anda mengukuhkan isyarat baru itu. Anda sedang membina momentum. Anda sedang menjadikan diri anda padanan getaran yang tidak dapat dinafikan untuk realiti yang anda pilih. Berhenti mencari tanda-tanda, jadilah tanda itu. Berhenti menunggu keajaiban, jadilah keajaiban itu. Perjalanan ini bukan tentang mendapatkan sesuatu, ia tentang menjadi seseorang. Seseorang yang tidak lagi beroperasi dari kekurangan. Seseorang yang tahu nilai dan kuasa mereka yang wujud secara semula jadi. Apabila anda benar-benar menjelmakan keadaan ini, manifestasi menjadi kesan sampingan. Kelimpahan, kesihatan dan cinta mengalir kepada anda dengan mudah kerana ia tidak lagi menjadi sesuatu yang anda kejar. Ia adalah pantulan semula jadi tentang siapa diri anda. Perubahan ini bukan berlaku dalam sekelip mata untuk kebanyakan orang. Ia adalah satu amalan. Ia adalah proses menanggalkan lapisan identiti lama dan dengan berani melangkah ke dalam yang baru. Akan ada hari-hari di mana keraguan merayap masuk. Akan ada hari-hari di mana keadaan lama terasa lebih selesa. Bersikap baiklah kepada diri sendiri. Jangan menghakimi. Hanya perhatikan dan dengan lembut bimbing diri anda kembali kepada nafas. Kembali kepada aku adalah. Tujuan akhirnya adalah untuk bergerak dari hanya mengamalkan keadaan ini selama beberapa minit setiap hari kepada mendiami keadaan ini sepanjang masa untuk menjadikan keadaan diri sejati sebagai keadaan lalai anda. Inilah masanya manifestasi menjadi irama kehidupan anda yang semula jadi dan tanpa usaha. Jadi, saya menyeru anda untuk berhenti meminta dari alam semesta. Sebaliknya, mulailah membuat pengisytiharan kepada diri anda sendiri. Anda bukanlah pengemis yang merayu untuk sisa-sisa dari meja kehidupan. Anda adalah meja itu sendiri dan jamuan di atasnya. Semua potensi sudah wujud di dalam diri anda. Berhenti melihat keluar untuk penyelamat. Pandanglah ke dalam untuk mengenali pencipta. Amalkan ritual pernafasan aku adalah setiap pagi sebelum dunia sempat memberitahu anda siapa diri anda. Mulakan hari anda dari keadaan kepenuhan, bukan dari keadaan kekurangan. Perhatikan bagaimana realiti anda mula beralih, bukan melalui paksaan, tetapi melalui resonans yang elegan. Kegagalan manifestasi anda yang lalu kini difahami semula. Ia bukanlah tanda anda tidak berkuasa. Ia adalah bukti kuasa anda yang mutlak. Alam semesta telah dengan sempurna mencerminkan setiap getaran yang telah anda pancarkan. Sekarang, dengan pengetahuan ini, apa yang akan anda pilih untuk dipancarkan? Kongsikan di ruangan komen di bawah, bukan sebagai permintaan, tetapi sebagai pengisytiharan. AQ adalah. Dan isikan tempat kosong dengan kebenaran tertinggi tentang siapa diri anda. Mari kita cipta gelombang koheren bersama-sama. Perjalanan anda untuk mengingati kehebatan anda bermula sekarang.